Macam biasalah cuti-cuti ni kan. So anak-anak request nak mandi kolam. So tak apalah, kita belayankan je diorang. Walaupun Mami tak boleh duduk atas kereta lama, siap baik ada bantal. Kita nak pergi besuk je, dekat je. Okey, ni kita dah sampai dekat Sarang View Homestay. 1 jam je daripada Tumpat. Okey, dekat-dekat je, Mami tak boleh nak jauh-jauh. Okey, kita dah sampai dekat sini. Excited lah diorang ni nampak kolam apa semua kan. Okey, dekat sini ada 12 bilik. Actually dia 12 ke 16 bilik macam tu, tapi kita orang ambil 12 bilik je untuk semua family kita orang lah. Nampak ni, satu rumah dia ada 3 bilik. Lepas tu dia ada dapur, dia ada bilik air, dia ada mesin basuh semualah. Sampai-sampai tu makan-makan lah dulu kan, lauk yang kita masak dari rumah. Okey, nampak tak sabar nak main dah tu. Nampak tu. Okey, dia orang pun mandi-mandi kolam semua. Nampak tu Awish. Okey, mandilah dia orang. Okey, untuk sesi malam macam biasalah BBQ, kita bakar-bakar ayam, bakar-bakar kambing, macam tu je. Okey, ada juga bubur jagung special sebab mengidam nak makan bubur jagung. Okey, lepas tu ni aktiviti malam lah. Okey, kita hiburan dengan family santai, karaoke. Janganlah Momok sedar sporting berlakon lah pakai nyanyi ke apa. Itu sahaja aktiviti untuk hari ini.